Nè, sao leo dùng cho bà bà? 싫어. 내가 왜 너랑 물어봤지? 야, 뭐해? 너 절대로 놓지 않을 거야. 가자, 우리. Saya dah cukup 10 dah. Minta maaf lah, Cik. Semalam dah ada orang dapat. Cik lambat. Hah? Awak tahu tak? Sakitnya hati saya. Saya dah cukupkan 10 orang. Lepas tu dia boleh cakap orang yang dah dapat. Saya minta terima lah. Awak nak saya dapatkan tiket ke Korea tu ke? Mestilah saya nak. Habis tu takkanlah saya kulu-kilir sebab tu nak hantar flyers tu. Saya pergi Korea. Saya nak pergi Korea. Percuma pula tu. Wah, kita balik je lah. Nantilah kita pergi Korea. Nanti tu bila masalahnya? Okey, jadi confirm tu kita tak bikin pink sikit. Dia render bunga semua. Ya. Okey. Okey, apa-apa you call me back? Thank you. Kenapa dengan awet Korea seorang tu? Masa ni dia cuba kedua-dua. Tak dapat tiket cuma di Korea. Kena sedih dong dia. Tapi dah cukup 10 orang. Ni dari sana dah ni? Haa. Kau faham lah apa yang ada dengan Korea tu. Dulu sama nanti Korea tak ada apa. Dulu nanti, sekarang ni ada Lee Min Ho. Oh. Lo, sianya anak mama semuanya tak dapat pergi Korea. Dah, jangan sedih. Dah tak ada rezeki nak buat macam mana. Mama tak faham. Kita sedih tu tak? I think kecewa. Kecewa tu tak? Kecewa. Kecewa sangat tu nampaknya tu. Dah tak ada rezeki kan? Kan Baba janji kalau result SPM adik bagus, adik akan dapat hadiah belajar kat Korea. Hadaplah Korea tu lama-lama. Mama, tapi masalahnya nak tunggu SPM lambat lagi. Habis tu Mama tak faham ke adik kasi bosan, tak tahu nak buat apa, boring. Bosan ya? Kalau setakat bosan senang. Kak, tawaran yang ke Korea tu ada lagi tak? Ada 20 hingga 26 Julai. Sekejap ya. Baba nak tengok berita. Jangan nak tengok drama Korea kamu tu pula. Alah, Baba ni. Baba nak tengok berita apa? Bukannya ada apa-apa. Baba tengok hari ni berita yang sama. Esok berita yang sama. Lusa pun berita yang sama juga. Drama Korea kamu tu
Tak pusing-pusing cerita yang sama juga? Baba, drama Korea lain, Baba. Baba kena tengok cerita dia. Ada happy, ada sedih, ada pasal family. Baba nak tengok? Bapa tak nak tengok. Mama. Lah, Baba. Kan ada cerita Korea lah. Cerita gitu. Macam dengan Baba. Mama nak buat air tu Baba lah. Mama tak apa tu? Gula lah. Mama takkan letak gula. Mama letak je garam. Mama tahu tak sekarang ni kan kalau adik tengok DVD kat laptop, mesti hang je laptop adik. Nanti kalau rosak macam mana, Mama? Alasan. Kan best kalau dua TV. Mama, apa kata kalau Mama belikan adik lagi satu TV? At least tak adalah adik berebut-rebut dengan Baba. Asyik kena marah je dengan Baba. Good idea kan? Good idea. Good idea sangat. Ini mesti kes tengok drama Korea sampai pagi lah ni. Biasalah tu. Bapak borek, anak rintik. Bapak cikgu disiplin. Anak tengok perangai. Laut. Sejak lepas SPM ni saya tengok makin jadi gila dia tengok drama Korea. Abang jangan nak salahkan saya pula ya. Bukankah abang yang cakap dengan dia lepas habis je SPM dia boleh tengok cerita Korea tu sampai lunyai. Itulah jadinya tu. Tuah ni. Dek. Adik. Dek. Dek. Dek bangun lah, Dek. Malas ni. Dek. Adik. Yunihu datang. Cakap pasal Yunihu baru bangun tidur. Bertuah punya anak. Assalamualaikum, Mak Korea. Baru bangun tidur lah tu. Kesalam. Baik, macam mana Kak tahu ni ya? Jordan memang sebelah rumah je. Adik, kalau Jordan kat sebelah rumah, akak ulang adik je, adik. Akak, bila aku nak balik ni? Akak tak rindu kat kita orang ke? Ya Allah, adik mestilah rindu. Tapi adik sabar ya, lagi sebulan je lagi nanti akak balik. Akak, I have to go sebab adik ada mission yang perlu diselesaikan. Mesti apa pula tu? Ni mesti ada kena mengenai dengan Korea kan? Of course. Adik, Mama mana? Panggil Mama jap. Kan ni, kakak dah Skype dengan Mama. Tak puas lagi ke? Adik tahu ni mesti Mama nak report dengan akak kan? Mama tak ada. Mama pergi kerja. Mana ada? Ikut, ha? Buat lah adik. Geram. Adik siap pergi akak balik. Ikutlah. Ikut sangat betul. Adik? Adik? Ya, sini. Awak sampai. Ya, Mama suruh tunjuk ni ah. Cupcake baru, tester, barista baru. Ya. Bisa baru. Wah, Mama kamu ni kalau buat cupcake tak pernah tak sedap. Mesti sedap tau tak? Yang color pun cantik. Kalau ada customer, buat goodies mesti order lebih tau. Satu nak seri. Kamu cari apa? Nakra?
Biasanya waktu-waktu macam ni, tempat dia depan TV, bukan kat sini. Tahu? Oi, dah sampai dah wik Korea ni. Sampai tu Mama kan, cakap adik asyik melipat je kat rumah. Saya datang sini ni, nak tolong ke? Lah, mestilah nak tolong. Kan Mama suruh adik tolong Mama, jadi adik datang lah. Okey, nak tolong. Tapi ikhlas tak? Mama? Ikhlas lah. Baru nak bagi rasa. Rasa tak boleh. Mama saya buat cupcake baru. Kisah baru. Try lah. Tak nak lah. Try lah. Saya tak nak lah. Awak dah habis cerita Korea awak? Dah habis dah saya tengok semalam. Habis semua episod. Awak cerita dia kanan memang sedih sangat-sangat. Tapi best awak kena tengok. Tapi yang paling penting awak kena tengok Lee Min Ho tu. Comel sangat. Kalau depan mata saya sekarang ni, saya cubit-cubit pipi dia yang pink tu. Ni, awak kejap lagi free tak? Jom, terus.